Halo warga Batu Channel Mak Nazhan. Untuk hari ni saya akan announcekan beberapa pilihan talent baru perempuan dan juga seorang lelaki yang saya pilih. Jangan potong, bagi saya cakap dulu. Yes, I nak cakap dulu je. Tak, kita nak announce talent baru untuk hari ni. Diam lah. Tu. Apa? Cakap ha. Mana? Cakap. Cakap. Okay, sebelum you nak bagi tahu pasal ada talent baru tu kan. Okay. I sebenarnya I nak keluar. And I tak nak ada kat sini. And I tak ada I takkan kacau hidup you. Cok, keluar apa ni? I nak keluar daripada sini. And Tak, I you macam datang pun I tak payah. Ya, dengar ni. Kan sebelum ni I cakap I akan stay sini sebab partner dengan si Irene ni apa semua kan. Okay, sekarang ni I dah tak nak ada apa-apa. And I takkan kacau you dengan Ilya. I takkan kacau. I akan keluar daripada tempat ni. And I takkan ganggu semua. Apa benda? Bukan ni ke yang you nak? Bukan. Memang I nak yang tu. Tapi kan, bukan ke You tengoklah buat sekarang kat ni. Irene. Okay, Kan, dengar kan? ni. Mana perempuan tu? perempuan mana? Oh, yang Perempuan tu lah. Kira okey lah. Aku dah tak ganggu korang lah. Aku nak keluar. Linda, tak payah keluar. Asal? Engkau pun tak bawa perempuan tu. Mana perempuan tu? Yang kau nak Bagi dia keluar. kau dialah jambang separuh. Tak, I kan tengah cuba untuk text dia. Faham tak? So Pasal you semua janganlah bila? decide macam tu. You nak keluar, Aku nak just keluar daripada tempat ni. Aku nak settle dengan dia. I nak cerita talent baru. Apa masalah ni? Talent baru dahulu. And bagi tahu dahulu. And I nak keluar dahulu daripada dah. team ni. Diam dahulu, keluar dahulu. Diamlah jambang separuh. Noted. Jambang separuh buat apa tau? Ada sahabat cakap ni? Tak kenapa Am nak kena stres tu? Bukan Tak, Am yang stress. nak. Kita orang dah. Kenapa kau tak cakap apa-apa adik kau nak keluar? Sebab aku dah tahu. Tak tahu lah. Asal Linda tiba-tiba nak keluar macam tu tu. Patut Sebab aku you serabut decide. Ha? dengan kes-kes benda macam ni. You datang jap. Jangan. Okey lah tu I keluar kan. Dia okey, mari sini. Pasal? Okey. Dia okey. I okey. Sebab I tak tahu pun you datang pun you keluar. I tak tahu pun mana satu entry you, mana satu you out. But the problem is I tak nak ada isu apa-apa dengan Irene. You datang sini sebab Irene, betul tak? You bertahan tu sebab Irene. You bercinta dengan Irene. You kena respect juga relay dia. You kena hormat juga. Really apa ni? You dengan dia kan bercinta. Tahu tak ni? Tak nak. Dia tak nak. You nak mana ni? Tak nak. Sekarang ni I nak keluar daripada tempat ni. And I tak nak ada masalah apa-apa. And kau settle juga dengan perempuan tu. Make sure nama Linda clear. Biar Linda nak start ini live. Okay Linda, kalau macam Aku tu pun nak macam kau agak keluar daripada negeri. Whatever lah. Negara. Aku nak pergi overseas. Nak bercinta dengan Liga pula. Pada bercinta dengan kau, biar aku bercinta dengan Liga. cuba you fikir panjang. Like apa yang cakap tu kan. Sebab dia fikir panjang lah dia nak keluar. Kakak dia fikir apa? I tak bawa you jalan lagi dekat area. India. Ada yang macam up kan? Orang kata ada dekat India ada macam up. Oh yang paling handsome tu. Ya. Oh. Nak pergi India. Nah, dekat India ada kembar am. Tahu. Agak-agak bukan rasa lah. Dia kata nak pergi overseas tadi. Ya, nak pergi overseas, nak pergi India, nak pergi jumpa Am 2.0. Paling handsome dekat India tau. So Linda, you already thinking. Ya dia dah fikir sampai habis lah. Nak pergi masak-masak. Kau ikut dia ginja dia tak ya? Kau dia jambang separuh. Kau settle je masalah kau kat sini. Okay macam ni lah. Aku tak boleh hidup kalau tak ada Linda tu. Eh. Ayah bagi je dia. Kat Indo boleh pula kau hidup. Baru nak cakap. Ya tu. Tak ya. Boleh belah kau buat Tak, actually aku Kau tak ada tanya pun Linda okey ke tak. Sedangkan dia kat sini kena attack. aku kat luar negara. Aku Dah tak payah sedih. lah, kau tak payah nak explain. Dia tak dengan aku. So Kau tak payah explain. Sebab dia tak dengan kau cek perempuan lain. aku tak cek perempuan lain. Oh. Perempuan cari kau. Kau tak boleh hidup sorang-sorang, kena ada perempuan je. Alamak cakap je lebih. Biar jambang separuh. Lama dah hotel. Dia buat salah. Tapi dia ada perasaan. So, Abang ni tak ada perasaan. Tak ada. tak ada. Aku tak ada You perasaan bertahan dengan dia. untuk Irene. Tak. You bertahan untuk Irene sekarang. Benda. Apa je you Tak, cuba sekarang buat ni I dah give up. And I nak suruh Irene dengan perempuan tu settle. And I keluar. Dia akan settle tapi you dengan dia bersatu lah. Tak nak, I tak nak stay sini. You dengan dia bersatu. Okay, kalau I stay sini, I kacau you nak. Tak nak. Baik I keluar. Okay, you dengan Jangan dengan kau jambang. Irene. Tak boleh buat apa Irene. Tak boleh buat apa, tak boleh pujuk dia kalau dia macam ni. Sorry Irene, I minta maaf sangat. Tak boleh nak buat apa-apa, I minta maaf sangat. Bagi dua pilihan je. Ada sama I stay sini untuk kacau Am dengan Ilya, atau I keluar daripada tempat ni. And I tak nak ada kena-mengena dalam hal ni.
tukar lah. Gila lagi. Datang kacau am dia, esok tak payah datang. Okay. Dia apa? Bipolar. Okay macam ni lah. You dah decide apa yang you decide. You pun dah besar. I pun tak boleh nak kawal you. Tapi kalau boleh, malam ni kita dating dulu. Ih, Tak berubah. tak nak. Ya, perangai dia tak berubah, tak matang. You dengan dia patut berbaik balik. Tak nak. Dia sebenarnya Am tak nak Linda keluar kan? Am nak tengok Linda hari-hari. Agak-agak lah. Agak-agak lah. Kenzie, you agak-agak Kenzie. I sebenarnya nak dia fikir apa yang dia buat dan dia sakitkan orang. Dia bukan sakitkan I Apa je, yang sakitkan dia. sakit? Bila masa pula I sakitkan you? You sakitkan dia juga. Bila masa I sakitkan you? Sebab You dia yang kacau sakitkan I I. dia. You yang sakitkan I. Tak, I rasa sakit sebab apa? Sebab dia nak beli dia ni lah. Am sakit lah. Tak, sebab I Sedih, ni lah. sedih eh. Lah, Tak mana apalah, ada. datang. La ilah. okey? Okay, macam ni. Dia lah yang sakit. Tengok. You tengok. I nak masuk talent baru, I dah sedih. Tak apa, talent baru tu memang tahu sesuai. Sekarang ni kenapa you nak kena marah Linda sedangkan dia yang buat masalah? Dia buat masalah tapi dia berani tampil. Dia lari ke? I tak lari, I just bagi tahu. Aku diam. Bila masa aku lari? Kan aku cakap aku travel. Masing-masing tak lari, okey. Fine. What is kau nak lari buat apa? Keluar lah, keluar. Okay, I ada bagi dua pilihan. Okay sekarang ni I bawa you jalan-jalan naik Tak nak. ferry. Aku nak bagi jawapan dua tu. Korang okay yang mana? Keluar. I keluar. Tak apa, I stay sini kacau dorang. Keluar, Dia kahwin dengan Linda. Nak fair. Itu Tak ada, yang option. tak ada, Ada tak dua ada. option je. Ada dua option je. Okay, nak yang dua-dua tu. Keluar dengan Hakim malam ni. Keluar. Keluar. Okay, keluar. Masuk. Tak, keluar dengan Airil. Masuk. No. Keluar dengan Airil No. nanti. Apa nak keluar dengan dia? Dia siapa? Keluar lah. Dia tengah kaji sekarang. Keluar lah. Mana manja kau? Maju. Apa benda? Adik. Manja tertinggal flight. Kau tinggal dekat Indo. Tinggal tu. Where is my Gila kan? Manja tertinggal kat flight. Tak, okay kalau untuk manja tu kan. Aku dah cakap dengan dia jangan cari aku. Dia sengaja tinggalkan. Aku dah cakap dengan manja jangan cari aku. Jangan call aku dah sebab aku memang tak suka kat dia. Aku dah cakap dengan dia I'ma hate Lepas tu dia you give up fucking lah. much. Dia give up dengan aku. Tolong buat macam tu juga, give up lah. Tapi aku rasa dia akan datang balik and dia akan cari aku juga. Aku pergilah kat dia. Tapi aku tak nak Okey dia. lah tu. Aku nak kau. Kau. Aku rasa macam serabut lah. Kau serius tau. Gila. Tak, muka kita sama. Ramai orang kat luar sana, audiens semua cakap muka kita sama. Tak sama. Kita memang sepatutnya dah lama dah sah. Dah lama dah lah kita sepatutnya. Faham tak? No. Tolong Airil. Aku nak keluar daripada tempat ni. Tolong Bagilah dia dapat hidup yang baru. Aku dah tak kacau siapa-siapa dah dekat sini. Kacau aku gila. Alhamdulillah. Aduh. Aku nak keluar daripada tempat ni. Tak keluar. Tak Syukur. keluar korang tak bagi. Bila dah Tak keluar bagi. Tak bagi. You pun backup dia lagi. Nampak? dia seorang je yang majoriti semua okey. Dan dah. I faham perasaan lelaki, Linda. I faham perasaan lelaki disakiti. I faham. Kau faham tak perasaan Linda waktu Habis dulu-dulu? tu tak faham perasaan Linda aku kalau Linda dekat sini lagi. Kira okey lah consider Linda dah dapat hidayah kan lelaki cakap tadi. Ingat senang kan nak pujuk dia. Linda jangan nak pergi. Tahu tak, dia cakap habis lembut dengan you. Dia datang balik flight. Harga berapa tiket balik? Last minute. 2,800. Dia 2,800 dia balik untuk you, Linda. 2,800 untuk balik saja untuk you, Linda. Last minute dia balik untuk you. So I sebenarnya sayangkan you lagi. Dia habis 3,000 untuk you. Sayang dia tapi kat Indo kau Dah lah, biar je lah dia tu keluar. Biar dia keluar. Biar dia keluar. Am yang nak Linda stay sebenarnya. Dia gunakan Aida sebagai reason je. Kenapa kakak dia ni macam berbatu api dengan kita ni? Habis tu dah orang nak keluar kau tak bagi. You see the Kezi. Bila last kau recording lagu dekat studio bro? Macam producer ke? Okay Linda, back to back dengan kita punya decision tadi. Please jangan keluar. Masih sayang kat you lagi. Kalau boleh I nak you ada dengan I setiap hari depan mata I. Faham tak? Kan masuk tailor perempuan kan? Kau try lah tailor perempuan tu yang baru tu. Tak. Asal aku pula. Try apa? Ini nak konten dalam menambahkan tea. Kau team dengan dia. Perempuan tu. Apa dia dengan budak tu? Lagi je dia keluar dia apa benda. Ni bukan masalah try you. Apa benda? Tak nak. I kenal you dah lama. Tak. Pengalaman I dengan you, kita Lama apa kau? pergi pantai semua. Jijiknya. Kenangan Ril. Kenangan Ril. Tu kenangan Pengalaman setan. lain Ril. Tu kena Apa yang tak tu kenangan kita lah. Faham tak? Pengalaman apa? Itulah kenangan terindah korang. Kenangan terindah I kat zoo.
Itu kenangan yang terindah kita you. Dekat tepi pantai semua. I tak boleh nak lupakan Sekarang you, ni, faham tak? dah aku tak nak bahas benda yang sama. And aku nak keluar. Keluar? Keluar. Tak, jangan. Morak pun. Linda, please. Jangan tinggalkan I. Keluar. Linda. Kita partikan parti. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Dah, So- main video sorry. Macam mana sekarang ni? Ari tak fikir dia, kita akan bawa orang-orang baru. Macam ramai orang suka benda ni. Ni a good news lah Ari. Ari pernah nampak dia dah bertahan lama dengan Linda. So I rasa Tak boleh, aku tak balik. boleh. I think this is not a good way to be a part of this situation right now. Because I'm really hurt right now. I think memang tak boleh. I kena pergi jumpa dia untuk settlekan benda yang tak jadi. Duduk. Benda ni. Duduk. Sabar nak. Kau nak kan? Jam. Kita baru nak endorse talent baru korang. Sabar lah. Kita baru nak endorse talent baru. Nak lelaki juga seorang kan? Perempuan saja. Kalau talent baru kita kena pindah rumah. Oi. Wah. Nak perempuan Tapi lawa. tak, menjadi tak. Apa hal Linda dengan Airi jadi gini? Diorang bergaduh ke semalam? Tak, Linda tu memang tak betul benar. Sibuk lah pasal dia. Tak, I tak sibuk. Air macam, Dia tanya persoalkan. tak, Air macam terkejut tau. Benda dia jadi, apa benda ni? What happened? Tak ada, Linda tu memang tak betul benar. Tak payah. Buang ada. Biar dia keluar. Ini berita baik ke berita mengeliru kan? Baik. Berita baik. Sekejap. Aku tengah jam. Tak, biar je dia keluar. So, bila kita nak endorse budak baru ni? Hari ni lah. Esok lah. Esok. Tunggu Airin. Airin nak bawa kan. Kita akan endorsekan talent baru untuk esok. Korang, sorry tau sebab aku jadi stuck sekarang ni. Apa benda ni? Linda tu yang tak betul lah. Aku jadi tak tahu nak cakap apa dah. Apa benda dia orang cuba buat ni? Apa benda Cari tu gimbal kat depan aku. Jom. Kita bawa yang panggung. korang kena tunggu untuk bawa talent perempuan dan kita cuba bawa dengan lelaki seorang. Tapi apa-apa pun talent baru ni kalau tak ada diorang lebih baik lah sebenarnya sebab kita boleh build untuk new members dalam team ni. So kalau korang tak sabar kita jumpa untuk esok. Kita jumpa lagi. Sorry for short video.